Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insyaAllah bagi memberkati pertemuan kelas pengajian kuliah duha kita pada hari ini, mari sama-sama kita mulakan. Kurang dengar? Tak jelas ya? Okey, sebentar ya. Bismillah. Kak Skin, cuba yang ni, yang mic ni. Mic ni okey tak? Oh, tak ada. Tak ada. Bismillah. Okey, baru ada ya. Alhamdulillah. Terima kasih saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi memberkati pertemuan kita pada pagi yang indah ini, mari sama-sama kita mulakan dengan kitab suci Al-Quran dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tanda tangan kita baca doa sebelum belajar. Sama-sama tajwid niat, perbaharui niat, perbaiki niat. Lafazkan semua sekali dalam hati, ya Allah, sesungguhnya aku hadir dalam majlis ilmu pada pagi ini, di dalam rumahmu ini, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ta'ala. Bila mana diniatkan kerana Allah, tak ada yang sia-sia. Bila diniatkan kerana Allah, semuanya dinilai ganjaran pahala di sisinya. Bila diniatkan kerana Allah, moga Allah permudahkan kefahaman dalam ilmunya, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba, kami semua reda Allah Tuhan kami, wa bil islami dina, kami semua reda Islam agama kami, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kami semua reda bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nshur alaina min خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا عمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أفوالنا. علم الإنسان ما لم يعلم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. الله
Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, faqihkanlah kami dalam agamamu. Wa'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kami takwilan-takwilan di dalam Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal ibadah yang diterima di sisimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bina'matihi tatimmu salihat. Segala puji bagi Allah, dengan segala nikmat-nikmat Allah menjadi sempurna segala amal kebaikan yang dilakukan. Alhamdulillah ala binikmatil Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam. Wa binikmatil iman. Segala puji bagi Allah atas nikmat iman. Wa binikmatil hidayah. Segala puji bagi Allah atas nikmat hidayah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami semua yang hadir pada hari ini, Allah, petunjuk, taufik, hidayah dalam bimbingan agamamu ya Allah, agar sama-sama yang hadir pada hari ini mencapai ketenangan dalam hidupnya, kebahagiaan dalam hidupnya, keselamatan dalam kehidupannya di dunia yang fana yang sementara ini, dan bahagia, tenang dan selamat di hari akhirat kelak. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal Alamin. Subhanaka la ilma lana, maha suci engkau wahai Allah, tidak ada apa yang kami ketahui illa ma 'allamtana, melainkan segalanya apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita semua. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Allah jualah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, na'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabare? Alhamdulillah, sihat semua? Masya Allah, tabarakallah. Pertamanya yang saya hormati ngurus Masjid Ar-Ridwan Hulu Kelang, ya, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ashraf bin Razali. Seterusnya Ketua Biro Muslimat Masjid Ar-Ridwan Hulu Kelang, Puan Hajjah Halimah Tun Sa'diyah binti Muhammad Nazri. Seterusnya Al-Fadhil Ustaz Razali selaku individu yang bermuamalah dengan pihak ustazah. Seterusnya pengurus masjid, barisan pengurusan Masjid Ar-Ridwan Hulu Kelang, keluarga muslimat Masjid Ar-Ridwan Hulu Kelang, EJK masjid yang bertugas pada hari ini, EJK masjid dan surau yang berada di sekitar Masjid Ar-Ridwan Hulu Kelang, EJK barisan penduduk ahli qaryah, barisan pendidik, para murabbiyah, para muallimah, muslimat-muslimat, akhwat-akhwat, banat-banat, ibu-ibu, kakak-kakak, sahabat-sahabat, pengurus dakwah yang bersama dengan saya, Puan Nur Rashikin, seluruh pencinta Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, izin dan inayahnya dapatlah bersama, ya, kita bersua muka kembali. Kenapa saya sebut kembali? Alhamdulillah, seingat saya pernah hadir di sini untuk menyampaikan satu ceramah pengisian kursus pengurusan jenazah. Ingat lagi tak? Ada yang hadir tak? Kursus pengurusan jenazah muslimah, ya, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan, ya, selamat datang semua. Salam uqah fillah lillahi ta'ala wa li rasulillah. Bagi yang belum mengenali diri ini,
Saya kira boleh juga untuk saya memperkenalkan diri sekali lagi bagi yang belum mengenali diri. Nama diberi oleh kedua ibu dan ayah yang tercinta, Rawdatul Jannah binti Muhammad Rozli. Lebih mesra dipanggil dengan panggilan Ustazah Rawdah. Ataupun kalau nama komersialnya ibu-ibu, nama komersial ni maksudnya apa? Ya, nama pentah lah. Ataupun nama yang terdapat di mana-mana platform social media tu, ibu-ibu boleh search sahaja Ustazah Rawdah Rozli. Kalau nak mengenali dengan lebih lanjut, ya, Masya Allah, moga-moga Allah memperpanjangkan ukhuwah. Sudi-sudilah ikuti di mana-mana platform social media yang ada. Biiznillah, insya-Allah dalam masa yang sama, ya, mudah-mudahan juga kalau nak tahu lebih lanjut juga boleh layari www.rawdatuljannah.com, insya-Allah. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Muslimat-muslimat dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya diberi amanah untuk menyampaikan satu topik, satu tajuk yang cukup penting sebenarnya dalam kehidupan kita, kehidupan bermasyarakat ini. Khususnya alhamdulillah kita di sini di Malaysia, di negara Malaysia khususnya, hidup dalam keadaan majoritinya orang Islam pertama. Dalam masa yang sama, bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Bagaimana? Ini hijau kan? Hijau. Kena cuba cabut balik. Cabut dan buka balik. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Okey. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Topik kita pada pagi ini, ibu-ibu tahu tak lagi ni topik hari ni? Ke hadir je? Tak kisahlah apa topik pun Ustazah. Yang penting saya ni ikut je, hadir je. Isi masa lapang ni ke macam mana? Tahu tak lagi topik hari ni? Iaitu apa dia? Bersatu hati, teguh bersama. Kita hidup dalam negara Malaysia ni, majoritinya umat Islam pertama. Dalam sama kita perlu meraihkan juga di negara Malaysia ini kita hidup dalam keadaan masyarakat majmuk. Betul tak ibu-ibu, sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat ini, iaitu dia topiknya bersatu hati, teguh bersama. Marilah sama-sama kita belajar daripada seorang insan yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia, iaitulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang insan yang berjaya membina ummah yang kuat, bukan berdasarkan berlandaskan harta, bukan sebab kerana dengan pangkat, tetapi dengan hati yang bersatu kerana Allah Subhanahu wa taala. Betul tak ibu-ibu? Itulah dia insan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup dekat dunia ni, masya-Allah tabarakallah. Lah ni kita berada di alam apa ni? Alam dunia. Alam dunia merupakan alam ujian. Alam dunia ni bila kita hidup, kita tak boleh hidup bersendirian. Kalaulah ada orang kata saya nak hidup sendiri je, tak nak ambil tahu pasal orang lain, tak nak terlibat dengan masyarakat, tak nak bersosial, tak nak bantu orang lain, ya, dan seumpamanya. Kalau ada orang yang berfikiran, bermindset begini, kita tanya pada dia, sok-sok mati kamu boleh tak kafankan diri kamu sendiri? Boleh tak? Kalau kamu yakin kamu boleh kafankan diri kamu sendiri, tak apa. Kamu tak nak bergaul dengan orang, kamu tak nak hidup berjiran, hidup bermasyarakat, hidup bersosial, ya, tak nak bertoleransi dengan orang lain, ya, tak nak bertolak ansur dan sebagainya. Itu tak apa, tapi hakikatnya, realitinya tak mampu, betul tak? Bahkan tak boleh pun.
Ya, subhanallah, sahabat-sahabat, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Islam ni adalah satu agama yang indah, bukan mengajar tentang aku. Sifat keakuan, aku macam ni, aku je. Tetapi Islam ini mengajarkan tentang kita, tentang kami. Bahkan dalam solat kita, antara rukun solat adalah membaca surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah adanya ayat yang disebutkan sebagai ayat ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau kami menyembah. Na'budu tu kami. Kalau aku a'budu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan ya bacaan dalam surah Al-Fatihah itu ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Ayat itu kita solat sendiri ke, kita solat berjemaah ke, kita tetap kena baca iyyaka na'budu, betul tak? Kita tetap kena baca wa iyyaka nasta'in, betul tak ibu-ibu? Tetap kita kena baca dengan membawa makna hanya kepada engkau kami menyembah. Dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Walaupun waktu ketika itu solat secara bersendirian. Itu mengajarkan agama Islam ni bukan tentang aku. Tetapi tentang kita. Tentang kami. Dan kita tak boleh hidup bersendirian kerana Islam itu sendiri membawa erti penyerahan diri untuk Allah dan penyatuan hati sesama manusia. Dalam agama Islam, dia bukan sekadar mengajarkan hubungan hablan minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi di sana perlu juga diambil kira, dititik beratkan hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Jadi bila mana bermuamalah sesama manusia ni, antara manusia dengan manusia yang lain, bila mana kita bermuamalah antara satu sama lain, ketahuilah ada hati yang perlu dijaga. Setuju ataupun tidak? Antara kita bila mana bermuamalah ada hati yang perlu dijaga. Jadi pada hari ini saya nak ringkaskan poin untuk membahaskan tentang topik bersatu hati teguh bersama ini. Saya ringkaskan kepada 4 poin pada hari ini. Daripada 4 poin itu saya letakkan akronim supaya mudah ingat. Supaya mudah ingat. Iaitulah akronimnya adalah hati. Apa akronim dia? Sama-sama sebut. Hati, benar. Sebab kekuatan sesebuah masyarakat itu dia bermula daripada hati yang bersatu. Setuju ataupun tidak? Jadi akronimnya adalah hati. Ya, sahabat yang mendengar secara online boleh catat poin di ruangan komen. Yang mendengar secara fizikal boleh take note di buku nota masing-masing. Baik, kita pergi pada poin yang pertama. Bermula dengan huruf H. Poin yang pertama H-nya adalah himpunkan hati dengan iman dan kasih sayang. Sekali lagi saya ulang, himpunkan hati dengan iman dan kasih sayang. Dapat? H-nya adalah himpunkan hati dengan iman dan kasih sayang. Baik, sebentar ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billah. Okey, alhamdulillah. Baik, subhanallah. Ibu-ibu, sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tolong catat dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-63. Surah Al-Anfal ayat yang ke-63.
63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Surahallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang menyatukan hati mereka. Siapa yang boleh menyatukan hati kita ni? Hati kita ni siapa yang pegang? Allah. Bahkan Allah sebut dalam surah ini, surah Al-Anfal ayat 63, Allah yang boleh menyatukan hati kita. Kalaupun engkau belanjakan segala apa yang ada di bumi sekalipun, nescaya engkau tidak dapat menyatukan hati mereka. Ya, kita gunalah harta benda yang kita miliki untuk menyatukan hati seseorang. Contohlah, katalah kita tak nak anak kita ni bergaduh dengan adik dia ke, dengan abang dengan kakak dia ke, kan? Kita keluarkan harta kita. Kadang-kadang kita dah bagi gadget sama rata. Contohlah, bagi telefon sama rata, semua dapat. Tapi tetap tidak dapat menyatukan hati mereka. Benar kata Allah, kalau engkau belanjakan segala apa yang ada di bumi sekalipun, nescaya engkau tidak dapat menyatukan hati mereka. Tetapi ketahuilah, Allah lah yang menyatukan hati mereka. Sesungguhnya, innahu azizun hakim, Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Jadi hati kita ni Allah yang pegang. Jadi nak kita semua ni bersatu hati, kita kena kembali kepada Allah. Kita kena bersandarkan kepada Allah. Kita kena bergantung harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam organisasi, dalam institusi, dalam rumah tangga, kesemua ahli itu perlu kuat kebergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Yang pegang hati setiap ahli, yang pegang hati setiap ahli keluarga, setiap ahli qarya, setiap ahli organisasi, setiap ahli jawatan kuasa, semua yang pegang hatinya siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Maka balik pada Allah, balik pada ajaran Al-Quran, balik kepada ajaran sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diperkuatkan lagi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak beriman, tidak cukup sempurna keimanan seseorang itu sehinggalah dia mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau kita tidak ada rasa cinta, kasih, balas ihsan terhadap saudara kita, saudara seiman dan seislam khususnya, maka sebenarnya iman kita belum cukup sempurna. Sedangkan dalam kita beribadah kepada Allah, kita salat, kita puasa, kita bersedekah, bayar zakat, semuanya kita mengharapkan peningkatan iman. Semuanya kita mengharapkan kesempurnaan iman Allah berikan kepada kita. Tetapi kalau tidak ada rasa belas kasihan, belas ihsan, kasih sayang, simpati, empati terhadap saudara kita, khususnya saudara Islam dan seiman ni, maknanya iman kita belum cukup sempurna. Bahkan Allah sebut dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara. Walaupun kita ini sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin dan percaya setiap daripada kita ni yang hadir ni pun, ya, kita semua ada perbezaan pandangan, boleh jadi. Kita semua ada preference masing-masing. Kita semua ada minat yang tersendiri. Kita semua ada warna kegemaran yang kita suka, yang berbeza-beza. Mungkin makanan kegemaran, mungkin cita rasa yang berbeza-beza. Itu lumrah. Benda tu perlu kita raikan. Perbezaan pandangan perlu diraikan. Perbezaan minat perlu diraikan. Perbezaan cita rasa, selera semua perlu diraikan. Itu semua fitrah dan lumrah kehidupan. Ya, kalaulah semua orang suka dengan satu benda yang sama je, habis alamatnya, ya, semua orang kena kahwin dengan seorang lelaki je. Sebab suka jenis lelaki seorang ni, semua orang suka lelaki yang macam ni. Tapi tidak. Ya, sesungguhnya kaca itu subjektif, cantik itu subjektif. Sebab apa? Semuanya mempunyai definisi cantik yang berbeza. Semua orang ada definisi kaca yang berbeza.
Sebab itulah masing-masing ni dia ada pasangan yang dia suka dan sebagainya. Nak katanya lumrah. Perbezaan tu lumrah. Yang perlu kita lakukan adalah mencari titik temu. Macam mana nak bersatu hati. Dan kesatuan hati itu boleh didapatkan berdasarkan berlandaskan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, sahabat-sahabat, perempuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalam ulama kata Imam Hasanul Basri pernah berkata, kasih sayang sesama mukmin itu lebih berharga daripada harta dan pangkat. Kerana dengan kasih sayanglah rahmat Allah itu akan turun. Dengan kasih sayang tu, kasih sayang Allah juga akan turun. Belajar daripada sirah Rasulullah ketika berhijrah ke kota Madinah. Rasulullah kan kehidupannya di kota Mekah dan kota Madinah. Rasulullah lahir di Mekah, membesar di Mekah, memulakan perdagangan jadi Mekah. Memulakan perkahwinan pertama dengan Siti Khadijah di Mekah. Setelah hidup selama 53 tahun di kota Mekah, akhirnya Allah perintahkan Rasulullah untuk berhijrah ke mana? Berhijrah ke Madinah. Ketika itu orang-orang Mekah yang turut beriman kepada Rasulullah pun diperintahkan untuk turut serta bersama dengan Rasulullah berhijrah. Jadi penduduk Mekah yang beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah ni, diikut berhijrah dengan Rasulullah ke Madinah ni dalam keadaan yang sehelai sepinggang. Tak bawa harta, meninggalkan tanah, meninggalkan rumah, meninggalkan harta. Ya, ada keadaan mereka yang berhijrah dalam keadaan sembunyi-sembunyi sebab tak nak ditindas, ya, dan seumpamanya. Maka subhanallah, bayangkan sehelai sepinggang berhijrah ke kota Madinah. Lalu di Madinah ni nak cari penempatan di mana ni? Betul tak? Ketika itu, itulah yang dipanggil orang Mekah yang turut ikut berhijrah ke Madinah, dipanggil sebagai golongan muhajirin. Golongan muhajirin yang ikut turut serta bersama Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi orang muhajirin ni nak cari penempatan, nak cari tempat tinggal, tempat berteduh di mana dan sebagainya. Lalu yang menyatu padukan kaum muhajirin dan juga kaum ansar, penduduk tetap, penduduk asli, penduduk asal kota Madinah tu, yang berjaya menyatu padukan, ya, untuk menyatu padukan antara kaum muhajirin dan juga ansar, iaitulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatu padukan dengan apa? Dengan keimanan kepada Allah. Kesatuan hati yang penuh dengan keimanan, ya, akhirnya turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang boleh kita praktikkan dalam kehidupan realiti hidup bermasyarakat ni. Kalau kita ini saling membantu, saling kasih mengasihi, saling hormat menghormati, saling tolong menolong. Bila ada majlis, bila ada kenduri, bila ada program, kita bersatu hati tanpa memandang kedudukan dan darjat, tanpa memandang kemasyhuran dan pangkat. InsyaAllah, percayalah, rahmat Allah akan turun dan akhirnya membawa kepada kesatuan hati. Setuju tak ibu-ibu? Ibu-ibu yang hidup lebih berpengalaman dah pernah nampak dah depan mata dah realiti yang berlaku. Betul tak? Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi subhanallah, bila mana kita berhimpun kerana Allah, rahmat Allah akan turun dan keberkatan akan melimpah kepada seluruh seisi ahli keluarga ataupun ahli qaryah, barisan penduduk dan sebagainya. Muslimat, ibu-ibu, sahabat-sahabat, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama, iaitu apa dia? H tadi apa dia? H apa tadi? H poin yang pertama adalah himpunkan hati dengan iman dan kasih sayang. Poin yang kedua adalah bermula dengan huruf A. A-nya adalah amalkan tolong menolong dalam kebaikan. Sekali lagi saya ulang, poin yang kedua bermula dengan huruf A, amalkan tolong menolong dalam kebaikan. Ya, memang kita dituntut untuk tolong menolong, tetapi dalam kebaikan. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala
berfirman dalam surah Al-Ma'idah. Tolong catat nota tambahan, surah Al-Ma'idah ayat yang kedua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kamu tolong menolong dalam bab dosa dan juga permusuhan. Kita memang dituntut untuk tolong menolong, tapi kena tengok kita nak tolong orang tu dalam keadaan ittaqullah. Takut kepada Allah. Tengok balik, yang diminta tolong tu adalah tolong menolong yang bagaimana? Yang benar-benar membawa redha Allah ataupun sebaliknya. Sebab tolong menolong ni ada orang diminta tolong, tapi tolong menolong dalam keadaan kau tolonglah aku, kau marah dia balik, kau tolonglah aku, kau maki hamun dia balik, kau tolonglah aku, kau gaduh dengan dia, kau tolonglah aku jatuhkan dia. Nampak tak? Benda-benda ni semua memecah belahkan ummah. Ya, memecah belahkan kesatuan hati di antara kita. Sebab itu Allah perintahkan, ya kita dituntut untuk tolong menolong, tetapi tolong menolong dalam keadaan takwa, takut kepada Allah. Aku bukan tak nak tolong, tapi apa yang kau minta tolong ni mengundang kemurkaan Allah. Kena berada di jalan yang benar, yang hak, yang batil, yang batil. Jangan takut-takut. Kita takut kepada Allah. Kita bukan takut kepada dia. Aku tolong kau sebab aku nak jaga hati kau. Jangan. Jangan. Ya, di situ saja kita mendahulukan makhluk berbanding Allah. Ya, kita mencari keredaan makhluk, manusia, bukan mencari keredaan Allah. Jadi sahabat-sahabat, kadang-kadang kesatuan hati tu dah boleh terbina dah. Ada katalah dalam institusi ataupun organisasi ataupun dalam satu perkumpulan dan sebagainya, perhubungan tu, seorang je yang sebenarnya dia terasa hati. Seorang tu disebabkan dia ni ada masalah hati ke, ataupun dia ni memang sejenis sikit benda-benda kecil pun nak dibesar-besarkan ke. Tapi kadang-kadang ada orang pula tolong dia meraihkan perasaan tu, meraihkan sikap yang tidak baik tu. Tolong sama ikut membenci orang lain dan sebagainya. Ini dia berantai permusuhan tu. Nampak tak ibu-ibu, sahabat-sahabat? Dia tidak memutuskan rantaian permusuhan tu ataupun perpecahan tu. Ya, tapi dia menjadikan permusuhan dan pertelingkahan dan perdebatan dan sebagainya itu berantai daripada satu orang ke satu orang lain, satu orang lain. Akhirnya apa? Berlaku perpecahan. Ini realiti yang berlaku. Jadi kena semak. Ya, dia adalah amalkan tolong menolong benar, tapi tolong menolong dalam kebaikan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Bahkan Allah menyatakan, bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Ini apa saja muamalah kita dengan manusia, memang ada hati dan hati yang perlu dijaga. Tapi jangan kita mendahulukan menjaga hati manusia berbanding menjaga keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang tolong aku, kan? Ni aku hulur duit kopi. Duit bawah meja. Tahu tak duit bawah meja apa maksudnya? Kan? Ni aku tolong ni, kau tolong aku. Kenapa pergi tolong dia? Kan tolong kan amalan mulia. Sudah. Itu kita kena faham tu. Tolong menolong dalam perkara-perkara yang membawa kepada keredaan Allah. Dalam keadaan kita ini bertakwa kepada Allah. Aku tak takut kehilangan kawan, aku lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kawan itu membawa kepada kita melakukan sesuatu yang mengundang kemurkaan Allah, menjauhkan kita daripada keredaan Allah, kita bersedia dan berani untuk menjauhinya ataupun meninggalkannya. Tak ada masalah pun bagi kita. Sebab yang lebih kita takut, Allah hilang daripada kita. Ya. Betul tak? Kita takut hilang kawan ke hilang Allah? Jangan takut dengan kehilangan dunia ni. Lebih takutlah sepatutnya kehilangan pemilik dunia dan seisinya. Betul tak? Jangan takut dengan rezeki. Takutlah kehilangan yang maha pemberi rezeki. Betul tak? Masya Allah, tabarakallah. Ya. Jadi, ahfazillah yahfazka. Jagalah Allah. Allah akan jaga kamu. Walaupun orang lain macam saya rasa dia boleh jaga saya, dia boleh bantu saya dan sebagainya. Tapi jangan risau.
Dia pun takkan terjaga kalau bukan Allah yang jaga dia. Betul tak? Apa kita nak guna perantara? Direct kita minta penjagaan Allah. Minta keredaan Allah, pertolongan Allah, bantuan Allah. Jadi kalau ada benda-benda, memang kita dalam kesatuan hati ni memang memerlukan saling tolong-menolong. Pun begitu perlu disemak tolong-menolong yang membawa ke arah kebaikan. Bukanlah ke arah kejahatan ataupun keburukan dan kemaksiatan. Ya, bahkan Nabi janji, Nabi sebut dalam sebuah hadis. Hadis riwayat Muslim, Allahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan sentiasa menolong hambanya selagi mana hamba itu menolong saudaranya. Dan antara, Nabi juga sebut dalam riwayat yang lain, antara jalan untuk mempermudahkan urusan kita di hari akhirat kelak adalah apabila kita boleh dan mampu mempermudahkan urusan orang lain ketika kita hidup di dunia. Jadi, apa saja yang membawa kepada jalan kebaikan dan kita mampu untuk menolongnya, bismillah. Ya, bismillah kita tolong dan bantu sebab itulah yang akan mempermudahkan jalan kita menuju hari akhirat kelak. Ya, masya-Allah tabarakallah, ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kadang-kadang bila kita tolong orang tu janganlah kita mengungkit. Subhanallah. Kadang-kadang bila kita dah tolong orang ni ada satu skrip yang kita sebut yang membawa kepada dosa besar, iaitulah dia mengungkit kebaikan yang kita lakukan. Mengapa boleh terjadi begitu? Mengapa boleh kita ini bersikap dengan sikap mengungkit tersebut? Sebab cuba kita semak, kita buat sesuatu kebaikan itu kerana dia ke kerana Allah? Kalau kamu buat kerana dia, dengan keadaan kamu skrip kamu kata, aku tolong kau hari ni, esok kau tolong aku. Aku tolong kau dengan harapan kalau aku susah nanti engkau tolong aku. Pernah dengar tak skrip tu? Pernah dengar ke pernah kata? Kedua-dua. Masya Allah kan? Sebab kita mengharapkan balasan makhluk. Kadang-kadang ada manusia yang dia tak tahu macam mana cara nak balas dengan kebaikan yang setimpal dengan apa yang kita beri. Dia tak tahu kadang-kadang. Ada manusia yang kadang dia dah rasa dia dah cakap terima kasih dah. Tapi kita ni menagih, kita ni menanti. Ya, menagih apa kita kata balasan yang orang tu hidup tenang je. Kita ni tak tenang-tenang sebab apa? Menagih balasan daripada dia. Dah, jangan buat kerana makhluk. Kamu akan kecewa. Kamu akan mengungkit. Kamu akan putus asa nak jadi baik. Kamu akan putus asa nak melakukan kebaikan. Buatlah kerana Allah. Kerana Allah. Kerana Allah. Setiap kebaikan yang kamu lakukan, bila mana diniatkan kerana Allah, tak ada yang sia-sia di sisi Allah. Percayalah. Tak ada yang sia-sia. Allah kan janji dalam Al-Quran, Allah kata apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Setiap kebaikan yang kamu lakukan, walau seberat dan sebesar zarah, ibu-ibu saya nak tanya, sebesar zarah ni kita boleh nampak tak adik pancan di mata kita ni? Tak boleh. Allah sebut yang sebesar zarah pun, Allah akan catat, Allah akan hitung, Allah akan nilai, Allah akan nampak, Allah pandang. Ini kan pula benda yang nyata. Ya, mungkin seorang dua je tak nampak, yang lain semua nampak. Kau sebenarnya dah buat yang terbaik, kau dah buat baik, kau dah buat kebaikan. Dia je yang tak nampak. Orang lain nampak, apatah lagi yang boleh nampak ni, di pancing dalam mata kita ni. Dan bahkan kalau ada orang buat jahat sekalipun, kita buat kebaikan, dia balas dengan kejahatan. Contohlah katalah ya. Lihat ayat seterusnya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan setiap kejahatan, keburukan, walau sebesar zarah pun tidak terlepas pandang di sisi Allah. Tuhan yang sebesar zarah ni kan pula dia terang-tantang hina kita, fitnah kita, merendahkan kita, ya, ataupun bawa cerita tentang kita adu domba dan sebagainya. Kerana kita meyakini Maliki Yaumiddin, Allah yang maha merajai, menguasai, memiliki hari pembalasan. Sebab beriman kepada Allah, beriman kepada adanya hari pembalasan lah, membuatkan kita terus memilih menjadi baik. Membuatkan kita terus memilih melakukan kebaikan. Walaupun ada orang buat jahat pada kita. Betul tak? Kerana Allah. Cukuplah Allah. Ya, hidup untuk Allah.
Hidup ni memang perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, tidak akan tenang hati seorang mukmin. Tengok baik-baik. Kita nak hidup tenang ni. Betul tak? Tak ada siapa kat sini kalau saya tanya, siapa kat sini nak hidup tenang? Semua orang nak angkat tangan. Termasuk saya. Pada saat-saat akhir ni kan ibu-ibu yang telah melalui perjalanan kehidupan yang panjang, macam-macam pengalaman hidup dah lalui, macam-macam perkara dah buat, macam-macam kerja dah pernah buat dan sebagainya. Akhirnya, setuju ataupun tidak kalau saya katakan, akhirnya yang kita mahukan adalah hidup yang tenang. Setuju ataupun tidak? Kita nak hidup tenang, betul tak? Ya, lagi saki-baki umur yang masih berbaki ni, yang kita tak tahu ni bila Allah nak jemput ni. Yang kita nak sekarang ni hidup tenang saja. Tengok kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, tidak akan tenang hati seorang mukmin selagi dia tidak membantu saudaranya yang memerlukan. Jadi antara tips nak tenang hidup adalah kena ada sifat tolong menolong, bantu membantu. Dan bagi orang yang Allah tanamkan sifat pemurah, sifat mudah nak membantu orang lain, mudah nak bersedekah dan sebagainya, sebenarnya dia akan merasakan kepuasan hati bila mana dia dapat bantu orang lain. Setuju ataupun tidak? Kadang tu kita penat nak buat kerja-kerja dakwah, buat kerja-kerja kebajikan, nak buat kerja-kerja NGO ke apa, penat. Sebenarnya penat. Badan kita ni pun ada limit dia. Betul tak? Tapi bila mana kita melihat kesenyuman, yalah senyum tawa orang lain dengan apa yang kita cuba bantu dia, kan? Tangisan kegembiraan dia, hilang penat kita. Itulah membawa tenang. Bukannya tak penat. Orang kata, kenapa buat NGO, buat kerja dakwah dan sebagainya, tak penat ke? Bukan tak penat. Tapi itulah yang membawa ketenangan hati. Tapi tak ada hype lah, tak shock lah. Kan? Pergi-pergi majlis ilmu, kerja dakwah ni, tak ada yang interesting, tak ada yang menarik pun. Sendu je tu. Ya memang hakikatnya memang tidak menarik pun. Tapi jalan inilah yang membawa ketenangan. Setuju ataupun tidak? Dia memang tak ada yang macam apa kita kata keseronokan kan, lompat-lompat itu kinja yang sonok-sonok gila-gila gelak-gelak tu memang tak ada. Dia sendu je kan, muram je kita nak tolong orang, nak pergi bantuan apa semua, nak pergi majlis ilmu, duduk diam macam tu kan, kadang-kadang sampai tersengguk pun ada. Tapi jalan inilah yang membawa ketenangan hati. Betul tak ibu-ibu, sahabat-sahabat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Tenang yang tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Allah yang campakkan ketenangan tu. Tenang ni dia boleh beli tak ibu-ibu? Tenang ni boleh beli tak? Bagi saya ada tenang yang boleh belilah. Contohnya pergi healing. Kena keluar duit kan? Tapi tenang yang beli ni sementara. Betul tak? Healing 4 hari 3 malam, balik daripada healing apa jadi? Sama tak? Sama. Baju belonggok balik. Tahu tak? Kain menimbun tak lipat. Kan? Pening balik. Katalah, nak healing, nak tenang tu, nak pergi shopping. Pergilah shopping. Shopping. Akhirnya apa dia? Kepala pusing, kepala pening, poket pun kering. Sementara. Tapi pergi belilah. Tapi sementara. Betul tak? Ibu-ibu, sahabat-sahabat. Ataupun pergilah makan sedap-sedap. Huntinglah makanan viral sana, viral sini. Kan? Makan, kan orang perempuan ni kalau makan, dapat makan apa yang denak, yang sedap tu, menari-nari perut dia. Kadang-kadang menari, tarian perut tu dia dizahirkan dengan diri, dizahirkan secara luaran lah. Kan? Masya Allah, tabarakallah ya. Sedapnya, macam tu kan. Goyang kaki dia semua kan. Masya Allah, tabarakallah. Tapi nak katanya, akhirnya balik daripada pemakan tu, biasa je. Bahkan keluar balik dah pun makanan itu. Sementara. Betul tak? Jadi ketenangan yang hakiki, ketenangan yang abadi apabila kamu mendapatkan kecintaan Allah, apabila kamu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, belajar daripada satu sirah ya, peperangan Tabuk. Ada seorang sahabat ni dia miskin dan dia menangis kerana dia tidak mampu nak ikut pergi berjihad.
Ada salah seorang sahabat nak pergi berjihad, yang lain pergi berjihad, tapi disebabkan dia miskin, lalu dia menangis sebab dia tidak mampu. Tapi apa yang berlaku? Ada sahabat yang lain berkongsi tunggangan dan bekalan yang mereka bawa itu agar dapat sama-sama ikut serta pergi berjihad. Masya Allah, tabarakallah, itulah erti kata tolong menolong. Kuat bukanlah kerana bilangan, tetapi kerana perpaduan. Perpaduan, saling bantu-membantu, tolong-menolong antara satu sama lain. Kadang-kadang memanglah dah ada AJK masjid ni, tapi apa salahnya? Kan, ringan tangan, ringan tulang, bantu apa yang kurang. Kan, apa salahnya kalau tak mampu nak bantu dari sudut kederat kita ni, mungkin dah banyak yang longgar, banyak yang lomah. Kan, betul tak? Katalah kan, bantulah dari sudut mungkin sumbangan. Apa sajalah ya. Semuanya itu tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Ya, dan benda itu sebenarnya membawa kepada ketenangan hati. Cuma dia bukan sekadar diletakkan full stop pemahaman di situ. Kita memberi, kita bersedekah, ya memang boleh membawa kepada ketenangan hati. Kita bantu orang lain, kita sedekah tenaga, kudarat, wang ringgit dan sebagainya boleh membawa kepada ketenangan hati. Cuma yang perlu dididik, ditarbiah hati ni, jangan mengharapkan balasan makhluk. Selagi mana kamu mengharap balasan makhluk, selagi itu kamu payah nak tenang. Percayalah. Kamu duk menanti dia balas. Kamu duk menagih pujian dia. Menagih pengiktirafan. Tak dapat-dapat. Tak dipuji dan sebagainya. Penat kamu. Payah kamu. Tak tenang hati kamu. Bahkan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang menjadikan kita ni akan kecewa bila mana melakukan kebaikan. Jadi cukuplah Allah yang membalas. Kan kadang-kadang mungkin teruji hatinya, mengharapkan balasan pujian makhluk dan sebagainya. Maka ulanglah banyak kali, lafazkan kalimah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi aku, cukuplah Allah bagi aku. Cukup dah, cukup, full stop. Dah cukup. Move on. Move forward. Cari pula jalan lain pula. Macam mana nak buat kebaikan yang had lain pula. Baru kita akan istiqamah melakukan kebaikan. Betul tak? Inilah bekalan-bekalan yang kita nak bawa bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi tolong menolong. Apa poin yang kedua tadi apa dia? Amalkan tolong menolong dalam kebaikan. Kalau ada program masjid, ada yang masak, ada yang kemas, ada yang mungkin ditugaskan tolong tengok-tengokkan anak-anak yang hadir dan sebagainya. Semuanya kecil di mata manusia tetapi sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Jangan kita duduk ujung tengok goyang kaki. Orang tu duduk ngepeluh kiri kanan kita tengok aja. Bersatu hati. Tolong menolong. Itu semua dinilai ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana masyarakat saling membantu, Allah akan pelihara daripada sebarang perpecahan, insya-Allah. Itu poin yang kedua. Kita beralih kepada poin yang ketiga. Poin yang ketiga bermula dengan huruf T. Betul tak? Bermula dengan huruf T. Sebab apa? Akronim dia apa tadi? Hati. Poin yang ketiga, T dia adalah teguhkan ukhuwah. Hindari perpecahan. Ukhuwah yang sedia ada, kita kuatkan, kita teguhkan. Kita jaga baik-baik, perketatkan. Jaga elok-elok hubungan silaturahim. Ukhuwah persaudaraan tu jaga, dalam masa yang sama hindarilah perpecahan. Elakkan permusuhan. Elak benda-benda yang boleh mendatangkan pergaduhan tu, elaklah, cuba elak. Rasa macam dah sampai to the max, to the limit yang boleh bawa pada gaduh ni, pecah ni, dah elak. Awal-awal dah kita prevent, dah awal-awal kita elak dia. Jangan sampai dah meletup nanti, akhirnya yang pihak A pun tak pergi masjid, pihak B pun tak pergi masjid. Betul tak? Jadi elakkan, hindari perpecahan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tolong catat surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a
wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali agama Allah. Ini suruhan Allah, perintah Allah untuk kita berpegang teguh pada tali agama Allah. Dan jangan kamu bercerai-berai, wala tafarraqu. Allah larang kita ini bercerai-berai, bermusuhan, bertelingkah. Benda-benda yang boleh mengundang pergaduhan, elak awal-awal. Jauhkan awal-awal. Sama ada kita kenal orang tu sendiri yang suka cari pasal atau cari gaduh, kita elakkan jauh daripada dia, kurangkan buang malah. Ataupun kalau kita sejenis yang mudah trigger ni. Kadang kita boleh kenal pasti kan, kita ni kadang benda-benda kecil-kecil pun kita sensitif. Benda-benda kecil pun boleh menjadi bergaduh. Jadi kita kena perbaiki diri. Kita kena elakkan bermuamalah. Jadi subhanallah sahabat-sahabat, sebab Allah larang kita ini bercerai-berai. Macam mana Islam tu nak bersatu kalau antara satu sama lain ni saling bercerai-berai? Betul tak ibu-ibu? Islam tu akan teguh melalui perpaduan kesatuan hati. Kesatuan hati berlandaskan iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Kata Nabi SAW, seorang mukmin bagi mukmin yang lain seperti satu bangunan. Boleh bayang tak bangunan? Cuba sekarang ni bayang dekat awan atas tu bangunan. Dah bayang dah bangunan pencakar langit ke? Apa-apa bangunan lah. Menara TNB ke, menara Takaful ke, menara apa lagi? KCC ke? Nampak tak bangunan tinggi tu? Nabi kata, seorang mukmin tu seharusnya bagi mukmin lain seperti satu bangunan saling menguatkan antara satu sama lain. Kalau kita tengok bangunan tak stabil, ada kelopongan itu, dia tak kukuh, dia tak bersatu, dia tak bersama, ya, dia punya pembinaan tu tak kukuh sebagainya, akhirnya kita pun akan tengok goyah, betul tak? Kita tengok longgar, kita tengok mungkin condong, mungkin nak jatuh, mungkin nak hampir roboh, mungkin nak hampir musnah, runtuh dan seumpamanya. Jadi mukmin dan antara satu sama lain ni, kita ni sebenarnya Nabi umpamakan seperti satu bangunan yang kukuh bila mana kita ini bersatu hati. Macam mana masjid ni nak terus diimarahkan, nak terus terbina, nak terus mengajak kepada program-program dakwah dan kebaikan kalau ada perpecahan dalam kalangan ahli qarih ataupun AJK dan sebagainya. Saya bukan kata masjid sinilah, Masjid Ar-Ridwan Hulu Kelang, semua AJK semua baik-baik. Semua ahli qarih semua baik-baik. Katalah ni Masjid Ar-Ridwan dekat Madagaskar. Kan? Kan kat sini lah kan? Sini tak ada. Tak ada tu semua tu. Tak ada gaduh-gaduh, tak ada. Semuanya damai, aman. Tak ada terasa-terasa hati. Betul tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teruskan. Kalau tidak ada masalah, teruskan. Jagalah. Jaga kesatuan hati. Itu semua bila mana semuanya itu kebergantungan kuat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah daripada peperangan Uhud. Dah satu sirah peperangan Uhud, umat Islam ni hampir menang, bahkan dah memang menuju kepada kemenangan, tetapi segelintir daripada mereka yang tidak patuh kepada arahan Rasulullah SAW, ya akhirnya hilanglah perpaduan, yang akhirnya membawa kepada kekalahan dalam peperangan Uhud. Dia bukan semua tau. Seorang dua segelintir je yang menyebabkan kekalahan itu berlaku. Kalau peperangan Uhud bukanlah seorang dua, tapi segelintir. Dengan segelintir je boleh, segelintir itu saja boleh menyebabkan kekalahan. Sama juga kita boleh kita relate kadang-kadang dalam organisasi itu, katalah ada 10 orang. So, 2 orang je ni yang saling bergaduh sebenarnya. Tapi dia boleh efek, dia boleh memberi kesan dan impak kepada semua ahli jawatan kuasa ataupun setiap organisasi itu. Betul tak? Akhirnya yang hak lain-lain pun tak boleh nak buat kerja. Akhirnya hak lain-lain pun ada memendam rasa. Akhirnya hak lain-lain pun ada yang tidak terjaga hatinya. Betul tak? Sebab nak jaga hati 2 orang ni, duk tak boleh salah cakap, nanti yang ni terasa. Yang ni boleh tak boleh salah cakap, yang hak ni pula terasa. Allahu Akbar. Dia kena berjiwa besar, buat kerja dakwah, buat kerja kebajikan.
buat kerja kebaikan, buat kerja-kerja sukarelawan ni, dia memang kena berjiwa besar. Dengan tak ada gajinya, dengan yalah, kudrat kita pun telah diguna pakainya dan sebagainya, maka kita tak boleh expect, we cannot expect anything. Tak boleh expect apa-apa. Yang kita harap, nama pun kerja sukarelawan. Sama ada kita expect ke orang, ataupun orang expect pada kita. Kan? Kadang kita expect ke orang, kita tak boleh expect orang sentiasa bagus, sentiasa okey babak kerja sukarelawan ni. Sebab apa? Tak ada gaji. Kita tak boleh expect dia sentiasa bagus. Jadi kalau dia tidak mahu melaksanakan kerja, kita je kena berlapang dada dan buat je apa yang terbaik. Kita nak suruh-suruh dia, nak marah-marah dia, yang bila marah-marah ni yang jadi gaduh tu. Kita nak marah-marah pun benda kerja sukarela. Betul tak? Benda tak ada gaji. Ini contoh. Ini contoh bagi faham ni kan. Subhanallah. Ya. Jadi subhanallah ibu-ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya apa tadi? Okey, pihak A berkeras, pihak B pun berkeras. Kita ni tengah-tengah. Kita ni orang tengah. Oh, grup dia juga pada kita, okey. Ini terasa. Ya. Ya. Betul? Faham? Baik. Begini, saya bagi situasi mungkin ada yang tak dengar. Okey, pihak A dia berkerah, dia ada ego dia. Pihak B pun dia berkerah, dia ada ego dia. Kita yang tengah-tengah ni adalah kita macam kalau pergi belah ini, yang ni terasa pula. Kalau pergi belah ni, yang hak ni terasa pula. Pertama, kita ni macam mana? Kan? Okey, pertama, kita kena memilih yang mana yang hak, yang batil, yang batil. Yang benar, yang salah. Itu pertama. Maksudnya, kalau ada benda, mungkin ni pun ada kurang dia. Ni pun ada kurang dia. Ni pun ada silap dia. Ni pun ada silap dia. Jadi, kita ni kena jadi orang yang, kalau kita jadi orang tengah yang ni kita kena tegur, dia ada salah. Yang ni kita kena tegur, dia ada salah. Itu pertama. Katalah dah tegur. Dah step pertama tu kita dah memilih jalan kebenaran. Sebab kita ni takut pada Allah. Hak orang lain, dia mungkin kurang takut. Mungkin. Dia mungkin macam ragu-ragu. Mungkin dia berkerah, di ego dia lebih tinggi daripada segala-galanya. So, kita ni yang ada ilmu ni, kita kena memilih jalan yang hak, yang batil. Kita bagi tahu sebenarnya apa yang dibuat, kau pun ada kurang kau pun ada salah kau. Contohlah kita katakan. Yang ni pula dia kata-kata, kau kena mengalah, kau tak boleh tahu berkerah dan sebagainya. Contoh. Maksudnya kita memilih jalan yang hak, yang batil. Itu pertama. Katalah dah buat jalan tu. Dah tegur, dah apa, dah katalah untuk nak memperbaikkan hubungan. Katalah ya, kita dah cuba jalan terbaik. Tak juga selesai. Yang hak ni tetap berkerah berdegil. Yang hak ni pun tetap ego berkerah dan berdegil. Jadi kita ni macam mana? Kita kurangkan muamalah dengan kedua-dua pihak. Sebab ia tidak akan menyihatkan mental health kita. Yang ni duk bergaduh dengan ni lah. Kita yang sakit, kita yang siapa. Jadi kurangkan muamalah. Kita carilah circle ataupun kawan yang baru. Sesungguhnya ada. Sebab hamba Allah ni sangat ramai sebenarnya. Dan percayalah, kalau kamu memilih jalan kebenaran, kamu memilih mendahulukan redha Allah berbanding segala-galanya, Allah yang akan pertemukan kamu untuk bertemu dengan orang-orang yang baik ini. Hamba-hamba Allah yang baik ini, percayalah akan ada. Jangan rasa rugi kehilangan kawan-kawan yang toksik, pertama. Jangan rasa rugi kehilangan kawan-kawan yang tidak meningkatkan keimanan. Jangan rasa rugi berkawan dengan kawan-kawan yang boleh menjauhkan kita daripada redha Allah. Jangan rasa rugi itu dalam arti kata kita kurangkan bermuamalah, bukan bermakna kita bermusuhan. Itu kena penting juga. Islam melarang bermusuhan. Pada asalnya kita ni jalan benar dah ni. Tapi disebabkan kita pula yang rasa nak bermusuh pula dengan kedua-dua sekali, takut redha Allah tu pun tak turun, rahmat Allah pun tak turun. Jadi kita kurang bermuamalah sebab kerana kita nak jaga hati, kan? Kita dah cuba bantu,
Tetap berdegil, akhirnya kalau kita duk paksa-paksa, kita pula yang sakit, kita pula tak tenang, kita pula tak tidur malam, kita pula mandi tak basah, kita pula makan tak kenyang. Kita yang rugi, betul tak? Kita nak bahagia. Kamu berhak bahagia, cari kebahagiaan kamu. Jadi kamu jangan risau, kamu ada Allah, insya-Allah. Nanti Allah pertemukan dengan mungkin grup yang baru ataupun kawan yang baru, relate pada keadaan masing-masing. Mungkin berlaku tu dalam grup, mungkin berlaku tu pada individu. Kejadian tu mungkin seakan sama tapi relate dengan keadaan masing-masing. Nanti Allah carikan, Allah pertemukan dengan grup yang baru. Bila mana kita ini hidup benar-benar bersandar, bergantung harap pada Allah. Aku ada Allah, aku ada Engkau ya Allah, dan hidup ni aku ada Engkau ya Allah. Lalu Allah akan pertemukan. Ya, tiba-tiba pula datang pula satu circle yang baik yang nak berkawan dengan kita. Contohlah katalah kan. Subhanallah. Benda tu boleh berlaku, tak dia mustahil bagi Allah. Cuma pertama sekali buat step tu dululah. Ya, memilih jalan yang benar. Kita ni sayang, dua ni sayang. Yang A kita sayang, yang B kita sayang. Katalah. Jadi kita ni tugas kita memilih jalan kebenaran. Sebab kita tak nak dipersoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara kita dengan Allah, kita nak lepas, kita nak clear. Biarlah dia dengan Allah bagaimana, tu biar dia. Yang penting kita ni macam mana nasib kita ni. Sebab nanti akhirnya Allah akan hitung setiap amalan masing-masing. Ya, kalau kita benar-benar sayang, kita tarik dia. Kita convincekan dia. Dan ada satu benda yang boleh kita berhelah juga adalah untuk mendamaikan dua pihak. Itu boleh berhelah. Katalah yang had ni sebenarnya dia kata orang ni macam ni. Tapi dia kata dengan B ni sebenarnya dia tak cakap, dia tak macam tu pun. Nampak? Nak jaga hati, nak jaga pihak tu supaya jangan berpanjangan. Jangan berbalah. Jangan pula kita yang jadi batu api. Itu hati-hati. Betul? Itu waktu kita kena memilih jalan kebenaran. Kita kena takut pada Allah ni, yang utama ni. Lagi kalau dengan izin Allah, Allah dah kurniakan kepahaman dan ilmu ni. Aku takut pada Allah ni, aku kena bagi tahu ni ada salah dia. Kan? Dan kena bagi tahu kadang-kadang orang ni duk salah anggap dengan si A ni, si B ni salah anggap dengan si A ni, kita ni tahu. Lepas tu kita duk biarlah mana nak masuk campur. Benda tu pun kita kena, Allah kadang Allah uji tu sebab Allah nak tengok kita ni memilih jalan kebenaran ataupun tidak. Sebab pada akhirnya yang agama ajarkan kepada kita bersatu hati. Kita nak bersatu hati. Kita nak berpecah belah. Ya. Subhanallah, ibu-ibu, sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Syafi'i rahimahullah berkata, perbezaan pendapat tidak seharusnya merosakkan kasih sayang antara kita. Beza pandangan ni benda perkara biasa, lumrah. Jangan pelik. Kita dengan adik-beradik masing-masing mempunyai, walaupun daripada satu rahim yang sama, tapi masing-masing ada minat yang berbeza. Betul tak? Masing-masing ada cita-cita yang berbeza. Masing-masing ada makanan kegemaran yang berbeza-beza. Lumrah. Itu sedarah daging tu. Terpatah lagi kalau bukan darah daging yang sama. Lagilah akan memang berlaku perbezaan pandangan. Itu lumrah. Maknanya dalam kepala dalam mindset ni, beza pandangan tu benda biasa. Raikan. Iktiraf perbezaan pandangan. Cuma dalam perbezaan si A, perbezaan pandangan, si B, si C, si D, si F, G, sampailah Z beza pandangan. Betul tak? Jadi kita cari titik temu mana yang boleh disatukan. Ya, timbal balik imbal, mana yang okey, mana yang tak okey. Mana yang membawa kepada kemudaratan ataupun membawa kepada kebaikan. Mana yang perlu diaulawiatkan, mana yang perlu diutamakan ataupun nanti dulu, yang ni belum diutamakan lagi. So benda-benda tu dia ada tu, jalan-jalan tu. Keutamaan mana yang lebih penting, lebih membawa kepada kemudaratan dan sebagainya, semua itu perlu diambil kira dan ambil berat. Dan akhirnya kita beriman dengan keputusan syura, musyawarah yang berlaku, dan ini semua adalah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, ada musyawarah syura, ya, dalam apa permasalahan, kata sepakat majoriti, so kita berlapang dada. Sebabkan ini keputusan majoriti, kita akur dan kita terima. Takkan kita nak ketegak kan tak? Ni aku punya ada. Tak boleh. Kita kena tenang-tenang saja, dan ini adalah keputusan majoriti. Ya, majoriti memilih dengan pandangan A berbanding pandangan B. Jadi kita beramai. Sebab biasalah tu berbeza pandangan. Esok pula pandangan kita pula mungkin dia ambil kira. Biasa, benda itu kena jalani saja. Boleh saya kata, kalau orang Jawa kata, enjoy the moment. Ya, betul tak?
Enjoy je. Buat kerja dakwah ni enjoy je. Tenang-tenang je. Ya, Masya Allah, tabarakallah, ibu-ibu, sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ikhwah dijaga, ummah pun jadi kuat seperti tangan kanan dan kiri yang saling membantu, yang saling memerlukan. Kadang kalau kita angkat barang ke tangan kanan je, dia tak apa kuat. Kena ada tangan kiri saling bersatu. Dan yang terakhir poin pada hari ini adalah 10.40 dah. Habis dah masa saya. Cukuplah ya. Tapi habis masa dah. Ya, tak boleh balik lagi selagi tak habiskan poin. Ya. Kalau tak habiskan, kalau tak khabar, nanti apa jadi? Tak tidur malam. Makan tak kenyang. Mandi pun tak basah. Ke gana? Okey, baik, subhanallah. Ibu-ibu, sahabat-sahabat dirahmati Allah SWT, poin yang terakhir pada hari ini adalah huruf I. I adalah ikhlas dalam berkhidmat dan bersatulah kerana Allah. Ikhlas dalam berkhidmat dan bersatulah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Al-Ghazali kata, al-amal bila ikhlas kal jasad bila ruh. Amal tanpa ikhlas ibarat jasad tanpa ruh. Ikhlas ni memang perlu dipupuk, perlu ditanam. Bahkan perlu dibenamkan betul-betul berakar tu dalam diri kita tu. Subhanallah. Kan Nabi kata, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kamu. Allah tidak melihat kepada harta kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah tengok kepada amal kamu dan hati kamu. Jadi Allah nak tengok tu, niat kita buat baik tu kenapa? Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tu bergantung kepada niat kita. Berpuluh-puluh tahun kita duk kerahkan buat kerja dakwah, berpuluh tahun kita duk kerah buat kerja kebaikan, berpuluh tahun bersedekah ke orang, berpuluh tahun kita buat baik. Tapi sebenarnya niat kita bukan kerana Allah, bukan ikhlas. Habis, sia-sia. Umpama debu-debu yang berterbangan, haba'an manthura, di buku-buku amalan di akhirat kelak, bila mana mengharapkan manusia, tengok kata Nabi SAW, pada satu hari nanti, Nabi kata apa? Dalam sebuah hadis Nabi kata apa? Perkara yang paling aku takutkan terhadap kamu sekalian wahai umat manusia, wahai umat Nabi Muhammad SAW adalah, Nabi kata apa? Adalah riak. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, apa maksud riak? Riak itu adalah syirik kecil. Apa maksud syirik kecil? Bila mana kamu beramal, kamu mengharapkan selain daripada Allah. Kamu bukan berharapkan balasan daripada Allah. Lalu, ini benda yang paling Nabi takut ni. Sebab apa? Lalu, Allah akan berfirman kelak di hari akhirat, pergilah kamu kepada sesiapa yang bila mana kamu melakukan amal kebaikan tersebut kerana dia ketika hidup di dunia. Kan kita kan bila duduk kat dunia ni kita buat amal sebabkan dia, sebabkan pasangan barangkali, ataupun sebabkan anak, ataupun sebabkan kawan, ataupun sebabkan jiran, sebabkan orang dan sebagainya. Pergi, kamu pergi. Allah berfirman, Allah sebut dalam hadis tersebut, ya, pergilah kamu. Nabi sebut dalam hadis tu Allah akan berfirman begitu. Itu maksudnya. Pergilah kamu kepada dia, bila mana kamu beramal kamu buat kerana dia, lalu kata Allah, tengoklah adakah dia dapat membalas ataupun tidak apa yang kamu lakukan. Dia tak mampu buat apa pun. Nanti di akhirat kelak, kita semua mengharapkan redha Allah. Kita semua mengharapkan rahmat Allah. Kita semua mengharapkan kasih sayang Allah, ampunan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Tak ada orang yang boleh tolong kita sebab akhirnya kat sana nanti semuanya nafsi-nafsi. Masing-masing nak selamatkan diri masing-masing. Betul tak ibu-ibu? Ya, walaupun kita nampak pasangan hidup kita, nampak anak-anak kita, nampak ahli keluarga kita, tapi nafsi-nafsi, bahkan bukan sekadar masing-masing nak selamatkan diri, bahkan di hari akhirat kelak, di pada masyarakat kelak, hari tuntut menuntut antara satu sama lain. Ya Allah, suami aku tak pernah beri nafkah, ya Allah, bagi pahala daripada aku, ya Allah. Sebab nak selamatkan diri ni, nak masuk syurga ni, itu je yang boleh membawa destinasi akhir ni. Sebab tadi kehidupan lain dah tu. Nak selamatkan diri, aku nak masuk syurga, macam mana aku nak masuk syurga? Ya Allah, suami aku tak pernah tegur aku, ya Allah, bagi pahala daripada aku, ya Allah. Ya Allah, isteri aku seorang isteri yang tak dengar kata, ya Allah.
selalu melawan ya Allah, selalu tinggi suara dengan aku ya Allah, selalu apa keluar rumah tak minta izin aku ya Allah, contoh, bagi pahala dekat aku ya Allah. Ya Allah, mak dan ayah aku tak pernah ajar tentang bab solat, bab tutup aurat, tak pernah tegur ya Allah. Bagi pahala mak ayah aku pada aku ya Allah. Hari tuntut menuntut. Masya Allah, tabarakallah. Sebab tu kita kena ittaqullah, berdiri di jalan kebenaran, berdiri di jalan yang benar. Jangan takut kehilangan kawan, jangan takut nak tolong orang tu sebab nak jaga hati dia. Padahal tolong pada benda-benda yang tak baik. Ya, nak backup dia, terpaksa backup dia sebab dia ni dominan, sedangkan dia ni salah. Kita tahu dia ni salah tapi nak jaga hati dia. Yang ni kita tahu pihak yang sana ni dia okey je dengan kita, dia tak adalah nak ni sangat. Jadi kita pun backup dia lebih. Jangan. Kamu takkan selamat, kamu takkan turun rahmat Allah, kamu takkan dijaga oleh Allah. Macam mana kamu nak selesai masalah, takkan selesai makan tahun sebab kamu tidak memilih jalan yang diridai Allah. Sedangkan Allah yang boleh pegang hati manusia, Allah boleh bantu menyelesaikannya. Percayalah, yakin dengan Allah. Bahkan dalam surah surah apa namanya tu ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayat yang ke-65 tak silap. Ya. Ya, surah Az-Zukhruf. Tolong catat surah Az-Zukhruf ayat 67. Sekali lagi saya ulang, surah Az-Zukhruf ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kata Allah, dengar baik-baik. Pada hari itu, hari akhirat kelak, sahabat-sahabat qarib, kata Allah. Qarib qarib maksudnya apa? Yang rapat, yang sentiasa bersama, yang dekat, yang kita duk kata BFF tu, kan? Yang kita duk pergi travel sama-sama tu, yang kita duk pergi makan sama-sama tu. Sahabat-sahabat qarib, kata Allah, setengah mereka akan menjadi musuh kepada setengah yang lain. Yang jadi musuh ni yang qarib tau, bukan yang jangan-jangan jumpa, bukan yang tak rapat, yang qarib, kata Allah. Tapi Allah kata illal muttaqin, kecuali orang-orang yang persahabatannya, orang-orang yang perhubungannya dibina di atas landasan taqwa. Yang ni takkan jadi musuh. Ini takkan jadi musuh. Kamu nak backup dia sebab dia kawan baik kamu, sebab dia ini dan sebagainya, sebab dia tolong kamu, sebab dia selalu belanja kamu makan, contohlah ya. Sebab dia selalu puji kamu, sebab dia itu, sebab dia ini. Ataupun sebab dia, anak dia boleh jadi macam ada harapan boleh jadi menantu kita. Contoh. Kan? Duk backup dia, tapi dia tahu dia salah. Ni, walau rapatlah macam mana ketika hidup di dunia, tapi dia boleh jadi musuh kepada kamu ketika dari akhirat kelak. Kecuali perhubungan, persahabatan yang dibina di atas landasan taqwa. Takut kepada Allah. Aku tegur ni sebab aku takut pada Allah. Tak salah kau gaduh lagi dengan dia, contoh. Alah kau ni tak sayang aku, tak backup aku. Biar dia. Lah. Tinggalkan je lah. Kita dah tegur dia ni, dah khabar dah. Kita bukan tegur ke arah keburukan, kita tegur ke arah yang membawa pada jalan Allah. Tegur baik-baiklah pun sama, dia ada uslub dakwah dia. Kan macam mana metode dakwah kita nak sampaikan ya, bil hikmah wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati ahsan. Serulah dengan hikmah yang bijaksana ya, dengan nasihat yang baik, dan berbantah-bantahlah, wajadilhum billati ahsan, berbantahlah dengan baik juga. Subhanallah, dia adalah seni dia dalam nak berdakwah juga kan. Ya, kalau tegur baik pun tak jalan kan. Kadang kita bagi hint pun tak jalan. Lalu kita letak full stop lah. Lahirnya kita tak nak menanggung dosa melalui muamalah, persahabatan, perhubungan dengan orang tu. Bukan bermusuh. Ingat, itu dilarang dalam agama. Cuma kita kurangkan muamalah dengan orang tersebut. Kadang kita tak boleh nak ubah orang. Betul tak? Kita tak boleh nak ubah orang, kita ubah diri kita. Betul tak ibu-ibu? Jadi Masya Allah, tabarakallah, sahabat-sahabat ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi itulah dia. Bila bersatu hati niat kerana Allah, maka kerja akan jadi ringan, hubungan jadi tenang, dan masyarakat pun jadi berkat.
Ya, bila semua buat kerana Allah, tak ada siapa yang lebih, tak ada siapa yang rasa kecil, yang ada hanyalah kita bersama menuju redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuba ingat balik H yang pertama tadi apa? Himpunkan hati dengan iman dan kasih sayang. Kemudian poin yang kedua A apa dia? Amalkan tolong menolong dalam kebaikan. Kemudian T, poin yang ketiga adalah teguhkan ukhuwah, hindari perpecahan. I, yang terakhir poinnya adalah ikhlas dalam berkhidmat dan bersatulah kerana Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati bersatu, Allah akan turunkan rahmat. Apabila hati berpecah, nikmat rahmat Allah akan hilang. Maka jagalah hati, disitulah letaknya kekuatan ummah. Kekuatan Islam bukan pada besarnya bangunan itu, tetapi pada hati-hati yang hidup kerana Allah. Allah tidak tanya siapa yang paling tinggi jawapan. Bukan jawapan, jawatan. Biasalah bila ujung-ujung ni dia dah bagi hint untuk berhenti. Allah tidak tanya siapa yang paling besar, paling tinggi jawatan, tetapi siapa yang paling ikhlas berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita hidupkan hati, ya, ahli qarya, barisan penduduk, ahli jawatan kuasa, kawan-kawan, organisasi, rumah tangga, dengan siapa sahaja, hidupkan hati dengan kasih sayang, ukhuwah dan keikhlasan, kerana bila mana hati kita bersatu, ya, masjid akan hidup, institusi akan hidup, rumah tangga akan hidup, masyarakat akan bahagia dan agama kita akan teguh, kuat. Ya, insya-Allah, insya-Allah. Saya nak akhiri dengan puisi sikit, boleh tak? Boleh nak belanja puisi? Boleh ya, saya belanja puisi? Boleh ya, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengar baik-baik. Saya buat sendiri ni puisi ni dengan izin Allah, alhamdulillah. Baik, dengar baik-baik dan hayati. Wahai saudara seakidah, dengarlah seruan ini. Islam tertegak di atas asas kesatuan. Namun kini sedar atau tidak, kita terpecah dalam kepentingan. Membiarkan perbezaan menjadi perbalahan. Berpuak-puak membawa kehancuran. Memisahkan hati, meruntuhkan iman. Sedang musuh tersenyum penuh kegembiraan. Melihat umat Islam terpecah dalam perbalahan. Lupakah kita pada ajaran Nabi bahawa ukhuwah adalah kekuatan sejati? Islam jika bersatu akan menjadi tak terkalah. Namun jika terpecah, ia rapuh tiada arah. Berhentilah menilai berdasarkan puak. Kembalilah pada ajaran yang hak. Islam itu satu, tiada dua atau tiga. Kesatuan umatlah yang membawa kita bahagia. Lihatlah dunia pada hari ini. Fitnah tersebar, kata-kata berbisa, membakar ukhuwah, meruntuhkan jiwa. Hanya kerana perbezaan kecil dan pendapat, Islam yang indah kini jadi terpecah walau sesaat. Jangan sahabat-sahabat, jangan biarkan ego merancuni hati kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Binalah ukhuwah, rapatkan saf, demi Islam yang mulia, demi akhirat yang cerah. Dalam satu kalimah, satu perjuangan, jangan biarkan perpecahan menjadi halangan. Kerana Islam itu syumul dan agung, hanya dalam kesatuan kekuatan kita terbentang. Sedang Nabi berpesan, bersatulah wahai umat, jangan biar perpecahan menjadi syarat. Namun kita masih tenggelam dalam persengketaan, melupakan arti sebenar kasih sayang dan perdamaian. Apakah kita lupa sejarah lama, bagaimana perpecahan membawa derita? Kembalilah pada ajaran yang suci agar Islam kembali berdiri tinggi. Wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hentikanlah pertelingkahan. Bersatu dalam satu kesaksian, kerana hanya dalam kesatuan itu adanya kekuatan, dan dengan persaudaraan kita jadi kekal beriman. Wallahu ta'ala alam. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah bicara, ada hati yang terguris, tindak tanduk yang kurang menyenangkan. Tepuk sikit boleh dah?
Tak adalah ya. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, saya mohon maaf ya. Maafkan saya, doakan saya kalau ada terkasar bahasa semua. Semoga doa yang baik-baik berbalik kepada ibu-ibu, sahabat-sahabat semua. Kalau ada contoh-contoh yang diberikan terkena pada mana-mana pihak, tak ada niat lain. Ya, saya benar-benar mohon ilham daripada Allah. Ya Allah, ilhamkanlah segala apa yang nak dikongsi ni membawa sebab kebaikan dan hidayah saja. Itu saja. Ya, saya pun tak disebut mana-mana nama spesifik, mana-mana grup spesifik dan sebagainya. Ya, semuanya agar sama-sama kita nak mengajak balik pada Allah, kembali pada ajaran Islam yang sebenar. Pastilah segala peringatan perkongsian itu khusus yang utama buat diri saya ya, selaku manusia biasa yang tak lari daripada melakukan salah dan khilaf. Terima kasih semua. Panjang umur, berhasil kita bertemu lagi di lain waktu. Kita tutup kuliah kita dengan sekali tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih semua, jumpa lagi. Bismillah, saya diamanahkan ya untuk menyampaikan sedikit pemakluman ya, ada sedikit kutipan derma untuk tabung aktiviti pengimarahan dan pembangunan Masjid Ar-Ridwan Hulu Kelang ya, dan kutipan ini akan dilakukan oleh anak-anak tahfiz Ar-Ridwan. Jadi ibu-ibu yang bermurah hati, moga-moga dapat sama-sama memberikan sedikit sumbangan semampunya dan seikhlasnya pastinya ya, dan yakinlah dengan janji Nabi, ma naqasat sadaqatun min mal, takkan miskin, takkan berkurang harta bagi orang yang bersedekah. Ini formula Nabi, formula Allah, formula agama kita. Kalau tak nak miskin, takut miskin kan manusia ni takut miskin kan, kalau takut miskin, sedekah. Nabi yang sebut takkan berkurang harta kamu kalau kamu ini bersedekah. Semoga setiap titik peluh hasil sumbangan yang diberikan itu, moga-moga Allah nilai ganjaran pahala di sisi Allah dan Allah balas dengan sebaik-baik ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal alamin. Insya-Allah panjang umur masa kita bertemu lagi. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.